Perjalanan jauh tak ku rasa. Memang dekat dia Pontianak air Kuantan. Dari Tanjung Lumpur ni kurang 10 minit je. Okey, sekarang kita dah masuk jalan ke Pantai Anak Air. Daripada simpang ke Yayasan Pahang, masuk kiri, terus sampai ke roundabout, betul terus juga sampai simpang, masuk ke kiri dan ke kanan sikit. Di sebelah kanan ada perumahan Semidi yang baru. Sebelah kiri adalah perumahan Damansara yang baru. Okey, masuk ke kanan. Okey, di sebelah kiri simpang ni ada satu kedai keropok. Memang sedap. Kena cuba, mesti sedap. Kedai keropok hari ni buka dah. Hari ni tutup. Tutup pagi Jumaat. Okey, itulah nampak Pantai Anak Air. Pantai Anak Air yang sebenarnya sebelah kanan. Tadi kita nak masuk ke sebelah kiri. Sebelah kiri ni sebenarnya ada satu resort yang tinggal. Yang mana resort ini telah lama, sekitar 20 tahun ditinggalkan. Okey. Pantai ni bersih lagi, tapi ada sedikit pencemaran sampah-sampah. Biasalah orang yang suka buang sampah. Hati-hati sikit lah masuk pantai ni. Jangan terlekat sudah. Pastikan tayar dan brek cengkam. Okey, nampak tu ada pintu pagar resort yang tinggal. Ada kawah depan. Tadi kita nampak. Itu adalah resort yang tinggal. Jadi kami akan cuba pergi ke dalam sana. Tapi yalah, keselamatan ditanggung sendirilah. Bismillah lah, mintalah selamat. Kita nak tinjau di luar saja. Mungkin sebahagian ketika masuk ke dalam tu. Ni agak semak sikit, kiri dan kanan. Ramai dah cuba masuk ke resort ini untuk membuat video mencari misteri. Okey, kami cuba nak masuk. Mungkin guna drone atau kamera biasa. Itu dah cuba drone. Kita cuba masuk. Resort ini dikatakan bernilai sekitar 2 juta katanya projek. Mungkin tuannya telah berpindah dengan katanya ke Langkawi. Okey, bismillah. Seram juga nak datang masuk. Kiri kanan semak. Kini pondok guard dia. Dulu masa awal pembukaan memang meriah tempat ni. Ada kolam renang tengah tu, ada kafe. Dan bilik dia okey juga. Sekarang ni semak. Tapi dengar kata resort ni pun telah
booking untuk pembangunan pesisir pantai untuk jadikan satu bandar perairan di sini. Pesisir pantai Kuantan mungkin akan dirobohkan segalanya. Kalau tengah malam memang seram ni. Siapa nak rasa seram, silalah datang sini. Ada yang berminat? Boleh bincang majlis bandaran. Allahu Akbar. Restoran Sontiana. Pantai ni okey. Angin sentiasa bertiup. Nyaman. Sebenarnya strategik juga tempat ni, tapi dah tak ada rezeki tuan rumah ni. Tuan punya resort ni untuk teruskan pembangunan di sini. Okey, ini dikatakan sebagai bangunan reception. Nak masuk ke? Seram lah. Banyak barang-barang tinggal gitu saja. Habis rosak. Hancur. Okey, kita rasa dah macam nak keluar dah dari tempat ni. Semak-semak kita cuba ke area-area mana bilik yang berdekatan. Harap selamatlah. Okay, ini salah satu bilik yang utama. Tak silap berapa bilik ah? Dekat 50 juga kan? 50 lebih bilik. Belakang sana ada kolam renang. Rasa kolam sana. Okey, kita tinjau belakang. Tak ada. Tak siapa kata ada kolam ni. Tak ingat.
Itu di sana kot. Nampak ada tilam. Tilam tu macam boleh guna lagi. Paling kurang pun tapak ni kalau roboh buat campsite. Licin semua tapak ni buat campsite. Okey ke? Sediakan tandas surau. Tu je penting. Jalan roboh buat tapak campsite. Okey, kita keluar dari tempat ni. Harap-harap tak ada apa-apa lah. Selamat. InsyaAllah. Tengok keindahan pantai anak air. Sana tu nampak pantai Teluk Cempedak. Nah, ni istimewanya di Kuantan. Bandaraya tepi pantai. Yang selamat di mandi insya-Allah. Berkelah, memancing, apa sajalah aktiviti di tepi pantai. Di tepi pantai yang indah, ku duduk seorang diri. Daripada resort ini, okey, kalau anda rasa berminat, kalau sehingga 3,000 view saja, saya akan cuba explore dalamnya lebih berani, lebih mendalam lah, kalau boleh bilik ke bilik ataupun setiap sudut yang di dalam resort ini. Okay, like, share, komen. Assalamualaikum.